Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan sama-sama semoga kita dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. So ini adalah ride zone test kami ke Ipoh. Kita nak pergi ke Tasik Cermin. Jadi macam biasa, pagi-pagi kita akan berkumpul di Rawang dan kita akan teruskan perjalanan ke Ipoh. Lebih kurang dalam pukul 8.30 begitulah. Kan? Jadi kita berkumpul sebab kita ramai ni, mungkin dalam 60 orang semua sekali. Okey, dan terima kasih kepada pihak Zone Test sebab sponsor kita untuk ride kali ini. Okey, saksikan video ni sehingga habis untuk ride untuk Zone Test. Kita pergi ke Tasik Cermin Ipoh. Okey, terima kasih. Bang, boleh kontak dia lah, Samjid. Samjid dia sama. Kalau dia lambat 8.30, segera. Dia dah 8.30 baru lambat. Oh, okey. Salam bro. Ambil berkat. Aduh. Baik. Bang. Selamat bang, selamat. Sini pun ada lagi, ramai. Ramai pun kat bawah ni pada. Boh, tengok boh. Tengok European boh. Nampak tu. Oh, antik boh. Oh, benda dia orang berkilat boh. Tengok toke. Toke tak heran pun. Aduh, toke. Aduh. Okey, baru semalam masuk motor. Lama dah tak masuk motor. Toke kira duit dia boleh ha. Hari-hari kira duit dia tak heran lah. Aduh. Okey, perjalanan kita seterusnya ke Simpang Pulai, Perak. Jadi kita akan berkumpul di sini untuk meneruskan kita ke Tasik Cermin. Jadi alhamdulillah hari ini semua jentera baik dan cuaca juga baik. So saksikan video ni sehingga habis ya. Okey, ini yang satu program Zone Test. Program ini kebanyakannya Zone Test TV rider lah yang ajak. So kita motivasi untuk menjayakan ride kali ini, InsyaAllah. Okey, kita dah sampai. Ini dia Tasik Cermin Ipoh. Walaupun kita orang Perak sekalipun tak pernah sampai ke sini. So inilah kali pertama saya sampai. Ramai punya hari Minggu kan. Tyler pun tak masuk lagi. Baik. Nampaklah bayar habis. Bukan bayar habis dah ke? Kumuk apa? Oppo lawa. Oppo eh? Oppo baru.
kita nak pergi ke Tasik Cermin. Ha? Adalah tamunya. Tamunya. Adalah. Yang murid-murid, ke depan ni murid-murid. Demam. Satu. Ni abang bagian. Dia jadi. Oh. Oh, ada surau. Ya, surau. Kita nak ambil gambar kat sini. Tasik Cermin. Jom, ambil gambar lu. Okey, jap. Yang rendang-rendang di depan. Hari rendang Pokok-pokok. Yang macam saya. Pokok. Masuk. Oh, jalan je. Dah bayar eh. Thank you. Masuk. Masuk tadi. Tak payah apa-apa? Tak payah? Oh, tak payah. Oh, hari tasiknya. Terowong Pelombong. Pelombong. Ujung tu. Tiket dia RM25, dewasa RM30. Kanak-kanak 20 minit satu pusingan. Jaring-jaring kalau macam itu. Mana gambar foto? Orang kata first half satu try je.
Harid bawa gurmi. So kita nak gerak untuk pergi makan pula selepas selesai di Tasik Cermin. Lauk yang ni dia. Hah? Makan bos, makan. Oh, marah makan. Suka hati ya. Balik ya.